Hari ini kita cerita, Star memilih jadi pembangkang demi hak Sabahan. Kenapa Star Sabah memilih jalan yang paling sukar ketika ramai memilih keselesaan kuasa? Adakah prinsip benar-benar lebih utama daripada kedudukan dalam kabinet? Dan apakah mesej yang cuba disampaikan oleh Star kepada rakyat Sabah melalui keputusan yang tegas ini? Pendirian Parti Solidariti Tanah Airku, STAR, untuk tidak menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri yang dipimpin oleh Datuk Seri Haji Jinor telah membuka satu bab penting dalam politik Sabah. Datuk Seri Jeffrey Kitingan, Presiden STAR, menjelaskan bahawa pendirian ini bukan sesuatu yang baharu atau dibuat kerana emosi politik semasa. Sebaliknya, ia merupakan kesinambungan daripada prinsip asas parti itu sejak awal penubuhannya, bahawa Sabah mesti ditadbir oleh parti-parti tempatan oleh anak negeri sendiri tanpa bergantung kepada gabungan politik yang berpangkalan di Semenarjung. Dalam politik moden, khususnya di Sabah, kita jarang melihat sebuah parti yang benar-benar berpegang teguh kepada prinsip walaupun berdepan risiko kehilangan, jawatan, kedudukan, pengaruh dan peluang jangka pendek. Namun STAR memilih haluan itu. Ini bukan sahaja satu pendirian tetapi satu kenyataan politik yang cukup keras. Mereka sanggup menjadi pembangkang, sanggup berdiri sendiri asalkan perjuangan dan prinsip asal tidak dikompromikan. Jeffrey Kitingan sejak dahulu dikenali sebagai antara tokoh yang paling lantang memperjuangkan hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Isu pengembalian kuasa, hasil sumber asli, kedudukan politik Sabah sebagai rakan setaraf dalam pembentukan Malaysia, semua ini bukan sekadar slogan bagi STAR tetapi merupakan inti perjuangan mereka. Maka apabila STAR mengambil pendirian untuk tidak bersama kerajaan baharu, ia bukan bermakna mereka anti kerjasama atau tidak mahu kestabilan politik. Sebaliknya, ini adalah usaha untuk memastikan bahawa arah politik Sabah tidak terus bergantung kepada kuasa luar dan Sabah tidak menjadi sekadar pelengkap atau angka kepada mana-mana gabungan besar dari Semenanjung. STAR menegaskan bahawa kerajaan negeri yang dibentuk selepas pilihan raya seharusnya mempunyai identiti jelas, Kerajaan Anak Sabah. Mereka berpendapat bahawa Sabah sudah cukup panjang bergantung kepada parti pusat dan telah tiba masanya untuk membina kekuatan politik sendiri yang benar-benar memelihara hak negeri. Keputusan tidak menyertai kerajaan pimpinan Haji Jinor dilihat sebagai satu bentuk konsistensi terhadap prinsip tersebut. Mereka tidak menukar warna, tidak berkompromi demi jawatan dan tidak bermain dua wajah semata-mata untuk kekal relevan. Dalam konteks politik Sabah yang sering bergolak, tindakan STAR ini boleh dianggap sebagai satu ujian kepada kematangan politik rakyat negeri ini. Adakah rakyat mahu sebuah kerajaan yang kukuh tetapi berasaskan gabungan luar atau mereka memilih haluan yang lebih sukar namun berprinsip demi memastikan Sabah benar-benar ditadbir oleh parti tempatan yang memahami jiwa dan aspirasi rakyatnya? STAR melalui tindakan ini jelas mahu rakyat bertanya soal-soal penting itu. Mereka mahu masyarakat menilai kembali arah tuju Sabah. Mereka tidak hanya mahu menjadi parti politik biasa, tetapi mahu menjadi simbol perjuangan hak negeri, simbol ketegasan yang tidak mudah dibeli atau digoyah. Ini bukan kali pertama Jeffrey Kitingan mengambil pendirian yang mencabar. Dalam sejarah politiknya, beliau sering mengambil posisi yang menuntut keberanian politik, kadang-kadang mengundang kritikan, tetapi tidak dapat dinafikan bahawa beliau sering konsisten dalam memperjuangkan agenda otonomi Sabah. STAR hari ini meneruskan tradisi itu, menjadikan mereka antara parti tempatan yang paling jelas identitinya. Mereka mungkin tidak paling besar, tetapi mereka antara yang paling lantang dan paling teguh mempertahankan prinsip. Keengganan STAR untuk menyertai kerajaan negeri baharu memberi gambaran bahawa bagi mereka, perjuangan jangka panjang lebih penting daripada kepuasan politik jangka pendek. Mereka kelihatan lebih rela berdiri sebagai suara bebas yang mempertahankan hak Sabah daripada duduk dalam kerajaan tetapi kehilangan suara dan maruah politik mereka. Inilah satu bentuk politik yang semakin jarang kita lihat. Keputusan STAR ini juga membawa mesej bahawa masa depan politik Sabah seharusnya dibina oleh parti-parti yang berpijak di bumi Sabah yang memahami realiti sosial, budaya dan ekonomi negeri ini.
Mereka mahu Sabah berdiri dengan identiti sendiri, bukan bergantung pada keputusan dan strategi yang digubal di Kuala Lumpur. Bagi Star, hak menentukan masa depan Sabah adalah milik rakyat Sabah, bukan milik mana-mana gabungan besar dari Semenanjung. Dalam lanskap politik yang sering dipenuhi tawar-menawar jawatan, Star memilih untuk menjadi parti yang berani berkata tidak. Mereka sanggup menjadi pembangkang jika itu yang perlu untuk mempertahankan prinsip. Mereka sanggup diasak, dituduh dan dikritik asalkan mereka tidak lari daripada perjuangan asal, Sabah untuk Sabah. Dan pada akhirnya, Star mahu rakyat Sabah menilai keputusan ini bukan dari sudut siapa yang dapat kuasa, tetapi dari sudut siapa yang berani mempertahankan maruah negeri. Dalam hal itu, Star Sabah memang wajar dipuji sebagai parti yang berprinsip, tidak goyah dan tetap menjadi pejuang hak Sabah yang sebenar. Itu dia ulasan Kita FM. Kita bukan hanya mendengar, tetapi menilai dan menganalisis. Dan jika bosku suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.